warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa rahmatullah. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahu fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barakallahu al-'azim. Mati Bapak Badi selaku Musi pada malam ini, Musi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa Tuhan, khususnya seluruh pimpinan di peringkat kawasan, pimpinan masyarakat, tuan guru, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahunnya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu lagi pada malam ini, di mana kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama berada dalam majlis ilmu. Tak semua orang yang dapat hadir untuk mendapatkan ilmu, melainkan orang-orang yang Allah berikan hidayah dan taufik kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebagai menggantikan Al-Fadhil Syarif, ya, saya kira dia jabat Iraq. Jadi saya cuba untuk membawa beberapa kisah dan kita cuba untuk mengambil beberapa iktibar. Satu ialah kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua ialah kisah bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu daripada Nabi Khidir, dan juga beberapa ibrah yang boleh kita ambil pelajaran dan juga boleh kita buat beberapa islah dan juga perbaikan. Ya, untuk tuan-tuan, sirah ni tuan-tuan dari sudut approach dan juga pendekatannya tak semua sesuai untuk kita ikut dengan Nabi SAW. Cuma rohnya memang itulah yang kita harapkan. Kita ambil roh daripada sirah, tapi pendekatan dan juga ekor itu tak semuanya sesuai untuk kita ikut Rasulullah SAW. Dan contoh Nabi SAW berperang dengan menaiki unta. Jadi apakah kita hari ini berperang nak lawan musuh kita dengan yang unta juga, nak lawan Amerika dengan unta? Tentulah tak sesuai dengan zaman kita sekarang. Itu approach yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Nabi lawan dengan pedang yang tombak. Jadi takkanlah kita nak lawan dengan pedang dan tombak. Sebab sekarang mana guna bom dah. Ada bom dah tentuya tu sampai mentutup, jadi hancur. Dia orang tak guna tombak dan lebih. Jadi kalau kita ikut juga, kalau ikut ini adalah sirah Rasulullah, maka kita tak sesuai. Kita tidak menyesuaikan situasi itu pada masa kita sekarang. Tapi rohnya tetap kita ambil. Itulah kita tetap juga berperang. Kita tetap juga berjuang untuk menentang orang-orang yang zalim. Kisah yang pertama ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Dalam rumah ni ada 5 orang. Ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, dan ada Al-Harith. Harith ni ialah hadam dia. Orang dulu ni, orang Arab dulu ni, dalam sebenarnya dia ada hadam. Kita ni ada orang Melayu ni tak berapa nak gunakan hadam sangat. Ya, sebab apa? Sebab barangkali masalah kesesuaian dia dan juga barangkali budaya yang tak sesuai. So elok-eloknya kita cari khadam ni maknanya pembantu rumah. Tak kira yang lelaki ke, yang perempuan ke, sekarang orang amah. Ya, orang amah. Jadi kadang-kadang amah pun masalah juga di Malaysia ni. Ya, jadi lepas tu dia orang tak ambil. Ya, jadi dia jaga anak dengan anak-anak dulu. Ya, dengan anak-anak dulu dengan barang-barang pun dulu. Jadi sebab tu kita tak guna nak ada khadam. Tapi zaman Rasulullah ramai mereka yang
yang mengambil khadam-khadam dan juga yang mengambil pembantu-pembantu untuk memudahkan dari segi pengurusan rumah dan sebagainya. Baik, jadi dalam rumah tangga Ali ini di antara orang yang tak begitu ada harta sangat. Sehingga pernah Sayyidah Fatimah ni pergi jumpa Rasulullah, kata ayah bayar aku, dia kata aku duduk hari ni apa pun tak ada. Kalau orang kita ni orang saya kelam ke apa tak ada ni. Ya, jadi kalau orang lain dah lama dah minta cerai. Jadi dia pun mengadulah kepada ayah dia, kata tentang kekurangan yang ada pada Ali. Jadi Nabi marah, kita kamu balik. Kamu nak apa, nak dunia ke nak akhirat. Maka terima pun balik. Jadi dalam rumah ni, dalam rumah tak ada apa nak makan. Malam tu, dia pun 5 orang ni, tak ada apa nak makan. Jadi bergerak atau tidurlah dalam keadaan tak ada makan apa yang nak dimakan. Dulu ni tuan-tuan, zaman tu kita nak bayangkan susahnya hidup ini. Ya, di antara para sahabat ada yang kadang-kadang Nabi sendiri pun dia dah lapar sangat, ambil batu ikat perut dalam 2-3 hari. Betul try tak? Saya tak nak try ni. Try kalau lapar sangat, ikat perut, ikat batu di perut ni. Batu yang kecil, batu yang agak nak buat pedih ni. Betul cuba dia. Dia lapar, tak payah pergi kedai mamak dan sebagainya. Dan nak cuba pengalaman Nabi SAW ni. Betul cuba ya. Ambil batu-batu yang agak sesuai. Dan kita ikat sini, seakan mana tahan lapar. Adakah dia boleh tahan agak panjang lagi? Yang dia sejam naik ke 2 jam, 3 jam. Betul cuba dia. Ataupun mungkin dia ada satu kekuatan saintifik. Bila kita ikat perut ni, perut tak boleh tak jadi buncit ke, dan kita tahu itu sebab Nabi seorang doktor. Nabi seorang doktor. Betul. Dalam hadis mengatakan bahawa kamu dah lari pada orang titik kusta, laksana lari daripada singa. Jadi dia orang kajian lagi, rupanya bila di dalam mikroskop tu, tengok rupanya kuman kusta tu rupanya macam singa. Jadi itu yang Nabi kata, kamu lari daripada orang kusta, jadi lari daripada singa. Maknanya kita jauhkan. Itu juga terlihat dari segi saintifik ya. Tidur, Nabi SAW ajar kita tidur mengiring, macam mengiring dalam kubur. Ya, kenapa? Kelihatan dia itu dari saintifik ya. Doktor membuat kajian mengatakan bahawa tidur mengiring ke bawah tu, rupanya dia dapat menseimbangkan fizikal dia, dapat menseimbangkan paru-paru dia, jantung dia, kemudian kemaluan dia, kepala dia dan sebagainya. Berbeza kalau dia tidur melentang atau tidur menyerap. Ini Nabi ajar kita dari sudut saintifik yang dikaji oleh orang. Baik, jadi kita balik berbicara hari tadi, tak ada apa yang nak makan. Maka esok pagi pun tak ada apa nak makan. Jadi Sayyidah Fatimah jumpalah Ali, suami dia, "Wahai Ali, kamu bawalah selendang ni untuk kau jual di pasar. Di pasar kamu jual selendang ni. Selendang yang dia sayang." Kalau orang sekarang tak tahu lah, mungkin selendang tu selendang kenangan ke apa ke, ya, di cincin tunang ke dan sebagainya. Ya, jadi maknanya Ali pun bawa. Ali bawa selendang ni, pergilah ke pekan tu nak jual. Sampai dekat jalan, jadi ada orang tanya, ya, kamu nak jual ke selendang ni? Ya. Berapa harganya? Ialah dengan harga 6 dirham. Ya, maka dia pun dapat 6 dirham. Ini Nabi untuk minum pagi, kemudian malam dah lapar lah. Yang pagi ni tak makan lagi ni. Punya susah orang turun. Kita ni kenyang-kenyang. Kita pedang pagi dah kedai mamak lah, putih canai. Baik. Kemudian dia pun berjalan, dia tengok satu kumpulan yang cukup lapar. Lebih lapar lagi daripada dia. Hampir-hampir lapar tu boleh bawa kematian. Maka dia pun, dia orang minta, dan dia pun tengok keadaan yang sedih tu, dia pun bagilah. Ikat suami, bagi isteri, ikat anak dia 6 dirham. Habis dia tu. Yang Fatimah suruh beli barang, yang dia dah jual, kemudian 6 dirham tu istekah pula ke orang. Dia pun tak dapat tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia jalan lagi, jumpa seorang
seorang lelaki yang membawa unta, seekor unta. Jadi orang lelaki itu tawarkanlah, mau tak kamu beli unta ini? Kata dia sinar hari, kata mau juga, tapi aku tak ada duit lah. Dia ada 6 dirham, habis itu lah. Ya, tak apa. Ya, kamu boleh bayar secara tanggung. Tak apa, ambil dulu unta ini. Nanti kamu bayar kemudian. Berapa harganya? Dia tanya. 100 dirham. Duit kupang dah. Ya, baik. Tak apalah, dia pun dah dapat satu dapat unta ni. Dia jalan. Sampai dengan jalan tu, ada seorang laki-laki tanya pula. Dia kata, saya beradik, wahai adik, kamu nak jual tak unta ini? Dia dah kata, tak apa, aku nak jual. Berapa harganya? Harganya 100 dirham. Dia tak ada business minded ni. Orang belas batin tu ada lebih sikit. Dia suatu juga. Kata dia lagi itu, dia kata, tak apa, aku sanggup beli 160 dirham. Tak apalah, okey. Dia pun dapatlah, hari dapatlah 160 dirham. Maka orang yang pertama dia jumpa orang yang dia hutang tadi. Ya, penjual yang dia hutang tadi 100 dirham yang kata nak bayar tuan-tuan ni. Dia pergi jumpa dulu, dia beritahu sampai sebenarnya orang tu tanya, mana unta ni? Unta ni di mana? Tak, aku dah jual lah. Kau jual dengan berapa? Aku jual dengan harga 160 dirham. Kurang aku yang satu tu. Ambil 60. Jadi dia pun balik dah. Dapat 60 dirham ni. Kalau sekarang ni dirham tuan-tuan, kalau dirham. Kalau dinar ni wang emas, dirham ni wang perak. Ya, kalau sekarang ni satu dirham Jordan tu, Jordan dia guna dirham, dinar. Dinar ni lebih pada 5 ringgit. Kalau dirham tu wang sikit lah. Maknanya bayarlah. Sampai di rumah dia beritahu kita ni kepada Fatimah. Fatimah kata apa? Kami tak mau nak makan lagi duit ni. Boleh ke tak boleh ke? Boleh ke tak boleh ni? Halal ke tak halal ni? Pasal permainan macam tu. 100 dapat 60. Jom kita pergi jumpa Rasulullah, jumpa ayah lah. Kita jumpa ayah nak beritahu tentang boleh ke tak boleh makan duit ini. Maka dia jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah pun senyum dia kata. Dia kata tak ada masalah. Kata dia, Nabi kata hari, Allah beri satu keuntungan kepada kamu. Kamu dah untung dalam perniagaan kamu. Untung dalam perniagaan kamu. Kamu tahu tak siapa pembeli dan siapa penjual? Yang membeli, ya, yang membeli unta yang pada kamu tu ialah malaikat Mikail. Yang penjual tu ialah Jibril. Allah nak bagi keuntungan pada kamu kerana kamu tawakal dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal tinggi. Sebab kalau tawakal tak tinggi, ya, 6 dirham dia dapat tu dia takkan bagi pada orang miskin, orang yang susah tu. Tak tahu tawakal. Dan Allah beri kamu 3 keistimewaan yang tak ada pada orang lain, pada kamu hari ini. Satu ialah kamu diberikan isteri yang memang menjadi ahli surga, Fatimah. Yang kedua, kamu diberi anak Hasan dan Husain yang memang cucu Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kamu diberikan bapa mertua Sayyidul Mursalin. Kamu 3 yang tak ada pada orang lain. Ini kita, ya, kita yang berkaitan dengan Ali karramallahu wajhahu. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Satu lagi ialah kita yang berkaitan dengan surah An-Nur, surah Al-Kahfi. Ayat 65 hingga ayat 82. Kita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar daripada Nabi Khidir. Maka Nabi Musa itu tentu lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya Nabi saja, dia bukan Rasul. Sedangkan Nabi Musa, dia seorang Nabi dan dia seorang Rasul. Dan dia juga termasuk dalam Rasul-Rasul yang ulul azmi. Rasul-Rasul yang banyak mendapat kesukaran dan kesusahan. Dia belajar
tentang ilmu-ilmu yang dia tak tahu. Ilmu laduni, ilmu laduni yang dia pun tak tahu. Yang tahu hanya Nabi Khidir alaihi salam. Dia berjalan-jalan, dia tengok Nabi Khidir. Satu ialah Nabi Khidir rosakkan perahu. Kemudian yang keduanya, Nabi Khidir membunuh seorang ulam, seorang kanak-kanak. Dan yang ketiganya, Nabi Khidir membetulkan bangunan yang sengit. Dan ditafsirkan oleh Nabi Khidir, katakan bahawa aku buat ini semua ada sebab-sebab yang aku nampak berdasarkan kepada ilmu laduni. Mengapa aku bocorkan kapal ni ataupun perahu ni? Karena di sana ada seorang raja yang zalim yang sentiasa merampas harta-harta rakyat yang miskin. Kalau aku tak bocorkan, maka dia akan rampas. Bila dia tengok perahu itu rosak, maka dia takkan ambil perahu yang rosak itu. Yang kedua, mengapa aku bunuh anak ini? Kerana aku dapati bahawa kalau anak ini dia masih lagi membesar, maka dia akan menyebabkan ayah dan maknya yang salah itu akan menjadi kufur dan murtad pada Allah SWT. Dan yang ketiga, mengapa aku bina balik bangunan yang agak sengit dan runtuh ni? Ialah kerana di bawah tu ada harta kepunyaan anak yatim. Kalau tak dibetulkan, kemungkinan orang-orang lain akan mengambil harta anak yatim itu. Jadi bahawa Nabi Musa dah beritahu bahawa kalau kamu nak belajar daripada aku, maka aku minta kamu jangan tanya apa yang aku buat. Kali yang pertama dia tegur juga, kenapa aku buat macam ni? Nabi dia kata, aku kata jangan tanya apa yang aku buat. Kali yang kedua pun begitu, kali yang ketiga pun begitu. Lepas tu maknanya kamu kena berpisah dengan aku, bahawa kamu bukan orang yang sabar ketika belajar dengan aku. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dua kisah yang dalam sirah. Satu sirah di zaman Rasulullah SAW, dan sebagai sirah yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi yang kita nak ambil sekarang ni tuan-tuan ialah apa ibrah, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada kedua peristiwa ini, ya? Dan juga apa yang boleh kita islahkan hari ini, apa yang kita islahkan hari ini, dan kita buat perbaikan. Kita ambil contoh. Saya nak hari ini takwa ni tuan-tuan, ya, takwa ni maknanya kita nak jadikan bahawa takwa ini dia tidak hanya dilihat dalam skop yang sempit. Kita lihat bahawa bukan dalam ibadat yang khusus saja dikatakan sebagai orang tu dia bertakwa, tapi takwa juga menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita, asalkan kita ada usaha untuk dikarenakan kerana Allah SWT. Dalam cerita itu saya kata bahawa ketakwaan Sayyidina Ali, tawakal dia pada Allah SWT, Allah berikan satu ganti pada dia. Maka malam ini saya nak sebut tentang di antara satu usaha-usaha takwa yang kita perlu buat sekarang ialah membina negara. Ayat awal-awal yang 45 yang saya bacakan tadi ini, kewajipan kita membina negara, mendapatkan kuasa politik untuk kita memerintah dan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang tidak dilihat oleh orang sebagai satu kerja takwa. Kita takwa tu puasa, mayat, zakat, atau habis tu, punya haji, tambah lagi pergi umrah, kadang-kadang sampai 5 kali umrah. Ya, bila kita ajak menjatuhkan pemerintah yang zalim, ini tak masuk dalam senarai. Kita nak fahamkan pada mereka bahawa kerja mendaulatkan negara, membina negara, mendapatkan kuasa untuk memerintah adalah satu kewajipan macam juga kewajipan yang lain. Baik, ayat yang saya bacakan tadi ini, bila Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ada 4 benda yang terbaik. Ini surah An-Nur ayat 55. Kita boleh rujuk ayat itu. Ada 4 pasal ya
untuk kita bina negara. Kewajipan kita membina negara satu kewajipan, bukan hukum sunat, tuan-tuan. Hukum mendirikan negara Islam adalah wajib. Siapa yang dia tidak berusaha, maka dia berkesanggupan, maka dia berdosa. Contohnya macam ni lah. Contoh macam mana kita nak semayang juga. Untuk semayang kena ada wudu. Untuk wudu kena ada air. Tak ada air kita nak. Maka mencari air wajib. Mencari air wajib. Ambil wudu pun wajib untuk nak semayang. Kenapa? Semayang hukumnya wajib. Maka mencari air untuk berwudu adalah wajib. Yang kata ni ayat antara wudu ni, tak mencari air untuk nak semayang wajib. Itu juga dengan membina negara, mendapatkan kuasa untuk kita nak laksanakan untuk Allah, maka hukumnya wajib. Maka untuk nak sampai kepada adanya kita dapat kuasa ni, kita kena daftar pemilih dan kita kena mengundi. Maka mengundi adalah wajib. Salah mengundi pun satu tanggungjawab kita juga. Kita berdosa kalau salah mengundi. Nak ambil wudu, salah ayak pun tak sah. Salah ayak tak sah. Ambil wudu dengan air mutanajis atau air mustakmal, tak sah. Mengundi BN dan UMNO pun tak sah. Kenapa? Dia tak nak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk membolehkan kita memangkah, kita kena daftar pemilih. Maka orang yang tak daftar pemilih, mereka adalah berdosa. Dan daftar pemilih tak undi pun dosa. Macam kata darah yang tak wudu pun berdosa. Jadi maknanya tuan-tuan, wajipan kita membina negara mesti dilihat sebagai satu kerja takwa. Bila kerja takwa, dia tuan-tuan yang tu orang kata yang sampai poster pahala, yang bagi duit pahala, yang mengaji kerana nak tahu ilmu, nak mendapat pilihan raya pun dapat pahala, yang hadir pacar pun dapat pahala. Semuanya dapat pahala kerana dia luasa diri hukmul maqasid, kaedah fiqh dia. Untuk nak sampai kepada maksud yang baik, maka wasilah itu dia menjadi satu pahala yang akan dapat. Macam kita katakan, untuk nak semayang kita teruk-teruk pergi cari ayam, pergi beli ayam, maka kita beli ayam tu dianggap sebagai satu pahala untuk sampai kepada matlamat solat, tuan-tuan. Baik, jadi ada 4 fasa yang di sini. Allah dah janjikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Hanya yang tahu untuk menegakkan negara Islam ini orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang tak beriman, orang yang tak beramal soleh, dia tak akan mampu menegakkan negara Islam. Cuma yang tak jahat. Mau kan kita ajak buat negara Islam? Tak mau. Yang apa yang UMNO, yang lain tu, tu apa? Artinya kita kata mereka ni tak beriman dan tak masalah. Tapi kalau ikut dalam ayat ini, orang yang beriman, orang yang beramal, dia akan menegakkan negara Islam. Baik, kalau dia tak nak, maknanya, mafhumnya, dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang ada amal-amal yang soleh. Kalau iman pun iman yang rendah martabat dia. Kalau beramal pun amal yang tidak soleh, amal yang sedikit saja. Jadi kalau betul tuan-tuan dan puan, orang yang beriman dalam syariat, tuan-tuan mesti berusaha untuk membina negara, mendapatkan kuasa untuk kita merintah. Macam juga Rasulullah memerintah di Madinah. Di Mekah tak ada kuasa. Sampai di Madinah, Nabi nak berkuasa kerana nak melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita kena fahamkan kawan kita, pokok amal kita faham ni. Dia ingat bahawa kerja untuk menegakkan negara Islam ni dia pasal macam biasa kot. Setengah tu dia kata aku semayang dah pencet ni semayang, buat semayang punya puasa sikit-sikit, ya, punya buat atikah sikit, yang tu ikut. Yang lain tu lantar punya buat. Lagipun dia kata politik tu kotor lah dan sebagainya, lagi dia jauh daripada politik. Betul tuan-tuan, bahawa bidang politik ni
fiqh siasat ni adalah satu yang mesti dipahami sepenuhnya. Kenapa orang Melayu tak macam orang-orang Cina, India yang dah nampak kebenaran? Mereka tak boleh. Mereka sembahyang pun tak, dengan cara kita lah, Quran pun tak baca. Tapi mereka boleh nampak bahawa yang betul tu betul, yang tak betul tak betul. Tapi sayang, orang Melayu yang dia sembahyang dan dibekalkan dengan Quran, dia tak boleh nampak yang salah. Yang salah dia anggap macam betul, yang betul jadi salah. Tapi pelik lah, dia kata pelik lah, sebab dia tak boleh nampak. Jadi sebab tu kita nak berikan kefahaman yang menepati dengan kehendak yang sebenarnya. Sebab isu ni telah pun diputarbelikkan oleh musuh-musuh kita, dan termasuklah orang barat. Baik, jadi ada orang masalah dalam ayat ini, dia kena buat 4 fasa ini, tuan-tuan. Satu ialah proses yang dipanggil layas takhlifan tahu, proses istikhlaf. Istikhlaf ni maknanya proses untuk membina pemimpin. Tuan-tuan, kita kena bina pemimpin. Istikhlaf. Istikhlaf ni kalau ada semayang ni, tuan-tuan, kalau imam jadi imam batal, jadi imam nak keluar lah. Jadi kena ada orang yang belakang tu kena naik. Naik pun masa diri lah, jangan masa duduk. Kalau masa sujud nak naik mangkak tu tak boleh lah. Masa diri kita naik. Katalah imam dia batal ketika sujud, kan, bunyi keluar langit dan sebagainya, imam pun dia kena isyaratkan bahawa dia ni dah batal. Maka yang makmum tu dia sujud masing-masing dulu, dan naik tu seorang tu naik untuk menggantikan kekosongan pemimpin waktu itu. Pemimpin dah batal, pemimpin dah cedera, pemimpin belakang itu, pemimpin dah tak betul, pemimpin dah tak betul, pemimpin dah salah, pemimpin dah terbatal, kena ada ganti. Itu yang kita buat PAM ganti UMNO. Sebab pemimpin mereka ni dah batal, kita kena istikhlaf, kita kena ganti mereka sebagai pemimpin. Jadi proses ini, proses istikhlaf, ialah satu, ialah pemimpin di kalangan kita. Isu kita ialah isu pemimpin. Tadi kita kat ni kadang kawasan Cawangan, ya, kita ada mesyuarat, tak ada mari mesyuarat, ya, nak mari tu dah bubar parlimen pun nak mari, tak dia benda lah. Lambat kan kata dia bilang, lambat. Kita tak duit sekarang, kita nak bergerak ni sekarang. Dah bunyi gendang, dah dibubarkan parlimen, agak dah lewat. Kadang-kadang dia buat seminggu ya. Minggu dan raya. Kita minta dalam bersih tu 21 hari, kita minta. Dia tak mahu. Sebab mereka awak ni 2 hari itu kaya seksa tu. Hidup tak kena, bari tak kena, kita biasa je. Kita biasa, kita minta 21 hari. Adalah masa, sebab mereka tak mahu. Sebab mereka ada TV, ada TV macam-macam mereka ada. Kita ni harap seminggu, kadang tak dapat sampai. Tak sampai pun, kena kursi di sewa ni, mungkin tak habis lah. Dengan program yang ada. Jadi mana tuan-tuan, dalam konteks kita kena bina pemimpin. Biar pemimpin yang benar-benar menjiwai kepimpinan. Proses mewujudkan pemimpin, ya, melahirkan pemimpin mesti dibuat oleh jemaah. Macam Nabi SAW di kota Madinah, ya. Di Madinah Nabi bina pemimpin, bina Abu Bakar, bina Umar, bina Osman, bina Ali. Cukup sebagai persiapan bila diperlukan nanti. Mereka dah dibina lah sebagai pemimpin. Gunanya bila tuan-tuan? Masa di Madinah. Untuk Nabi gunakan mereka, malahan selepas Nabi wafat SAW, mereka dinaik. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya ni. Jadi kita kena bina. Jadi isu di kalangan kita ialah kita menyediakan pemimpin. Usrah kena ada, dengan mengaji dia banyak. Mengaji tu baguslah mengaji. Mengaji hanya baru sekadar masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, dia kena muntah balik. Muntah balik ni, dia kena, tu yang saya kata, menyampai. Dia tak boleh duduk dalam, kemudian dah tak diproses keluar.
dia mesti diproses keluar. Jadi kita nak masuk mi ke apa ke, ikan apa, ikan ke apa ke, masuk dari proses untuk keluar balik. Ya, itu dalam kita punya biologi dah. Maka dari segi ilmu, yang masuk dan yang keluar tu mesti kita berikan setelah diproses itu. Itu yang kita kena buat aktiviti, buat gerak kerja dan sebagainya. Macam mana nak bina mereka yang memimpin, yang benar-benar tahu, yang arif, yang alim, yang ada ilmu dan sebagainya. Ini satu proses kita. Dan isu yang kedua adalah isu pemimpin yang tak layak. Kita nak tendang pemimpin yang tak layak ni, kita nak tendang. Tak layak tu ada dari kalangan kita. Kita ada ni pemimpin yang tulen kepada kita bagi dia tanggungjawab ketua cawangan, akhirnya cawangan mati. Ini ketua cawangan apa ni? Kita serahkan dia, teruk-teruk kita tubuhkan cawangan, dia jaga cawangan mati. Baru ni pun kita tengok dalam senarai yang dibubarkan oleh Ross ni, oleh pendaftar ini, masuk ke hutang, masuk kosa-kosa yang lain. Jadi kita bagi kat dia amanah kepimpinan, dia tak laksanakan, dia tak buat mesyuarat, dia tak bimbing anak-anak didik dia yang baru masuk tu dah patah balik dah. Ya, kemudian dia tak buat macam-macam aktiviti membolehkan bahawa jemaah di situ baik dan berjalan dengan betul dan terserahlah kekuatan yang ada. Betul tengok percawangan yang ada usaha ada ngaji, sekarang terbuat. Yang usaha pun tak ada, ya, dan kadang-kadang usaha ni kita kopi ya, kita tak banyak bagi bantuan. Jadi yang ni dia akan melemahkan kita. Jadi kita selesaikan isu kepimpinan yang tak layak di peringkat kita dulu. Kalau dia tak mau, kita 1, 2, 3 kali tak mesyuarat, kita ganti orang lain. Macam Nabi Musa kan, Nabi Musa kita ada ini. Nabi dia bagi 3 kali ya. Apa yang aku buat, hang jangan tegur. Kali yang pertama dia tegur. Pasal apa ni? Pasal apa hang dipotong pula perahu ni? Maka aku dia kata jangan tanya. Tak apa, maaf. Yang kedua, bunuh. Pasal apa hang bunuh ni? Budak ni elok kan? Maka aku dia kata jangan tanya. Pi yang ketiga ni pun dia tanya juga bila ya, dia membetulkan bangunan. Cukup 3 kali. Kita yang tu kata 3 kali tak main mesyuarat, ganti orang dia. Memang orang tak jaga atau tak mau bekerja untuk menjadi seorang yang bertakwa. Ini di kalangan kita. Sampai mereka tu yang akhirnya bila dia tidak ditarja, akhirnya dia naik, dilantik. Bila dah arahan jemaah dia tak ikut. Akhirnya jemaah sebab sekat. Macam itu Asari. Bukan sikit kan dia ni Asari ni. PhD. Pakar motivasi. Kita kena pecat. Karena kamu bukan pemimpin yang nak dilahirkan. Kamu pemimpin yang tidak amanah. Kamu bekerja tidak mengikut aspirasi jemaah. Ada orang kata rugi dah, tak apa. Kita pun bukan orang dia ya. Datuk Asri pun kena pecat. Dan Wakah Hamzah pun kena pecat. Nakhai pun kena pecat. Pas dalam kehidupan. Sebab tidak pemimpin yang ada disiplin dia. Berdasarkan kepada ilmu dan juga bagaimana dia menggarap ilmu yang ada pada dia. Itu membetulkan beberapa perkara yang tak betul di kalangan pimpinan di peringkat kita. Baik, di peringkat yang bukan kita, peringkat negara. Dan pimpinan negara yang ada tak layak. Mereka ni dah terbatas dan tak mampu. Seperti tadi Syarizat, Toyo, apa lagi tuan-tuan? Seluruh pemimpin mereka ni penuh dengan dosa, penuh dengan noda, penuh dengan skandal yang akan menyebabkan penderitaan rakyat. Panjanglah.
Seperti itu yang diberi yang berlaku ini memang panjang. Itu lembunya, PKMZ-nya, zakatnya dan sebagainya digunakan oleh mereka. Ini kita kena buat, kita dua sama, kita bina kita buang mereka, kita naik. Itu yang cakap, la yastakhlifannahum fil ardh. Bahawa aku akan memilih mereka ini sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi Allah memilih Nabi Adam sebagai pemimpin. Ya, wa qala rabbuka lil malaikati wa qala rabbuka inni ja'al fil ardi khalifah. Aku jadikan Adam itu sebagai pemimpin di muka bumi. Ini proses kita. Cara faham, pemimpin yang ada ni, pemimpin di kalangan Abu Nabi ini tak layak untuk memimpin, tak banyak yang kezaliman, dah 25-24 tahun tuan-tuan. Tongkang tak buat. Tongkang tak ada selesai, Paris tak boleh selesai, Dan kadang mereka 54 tahun. Kita minta kita dah dapat memperlihatkan suatu yang terbaik kepada rakyat. Baik, kemudian pasal yang kedua tuan-tuan ialah wala yumakkinana lahum dinahum allazi irtadha lahum, untuk berkuasa di atas muka bumi ini untuk membina agama yang diridai oleh Allah SWT. Dibaik dengan tamkin. Tadi proses istikhlal. Proses yang kedua ialah proses tamkin. Tapi kita belajar fiqh tamkin. Tamkin ini ialah kita nak dapatkan kuasa dan kita berkuasa untuk melaksanakan syariat Allah. Sekarang kita belum berkuasa sepenuhnya. Yang Allah sebut allazina immakannahum fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan di muka bumi, mereka berorang mendirikan salat, ya, kemudian menunaikan zakat dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini proses untuk kita nak dapatkan kuasa ini dalam politik ini. Ini yang kita masuk dalam sistem demokrasi yang ada ini. Ya, susah kita masuk tanding, kadang-kadang habis duit, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, ya, kadang-kadang macam-macam ni. Yang kita hadapi ini biasalah. Tidak dulu sampai sekarang. Namun kita tak masuk. Jadi untuk mendapatkan kuasa yang saya katakan tadi ini, kita menerima sistem demokrasi yang ada. Walaupun sistem demokrasi yang ada ni tidaklah dia tidaklah dia sangat berpegang pada prinsip demokrasi. Semua itu ada demokrasi itu kan. Semua dia dewan, masa kita merintah kita bagi dapat baik. Masa dia merintah langsung tak boleh. Ada banyak M yang berlaku di kalangan UMNO. M satu ialah M memukul. Pukul orang. Kalau apa? Kalau hang sokong perkataan rakyat, habis dia. Pukul. Kalau bergerak dalam pembangkang, lepas tu beri. Pukul. Kalau sokong juga anak tak dapat beasiswa. Takutlah masing-masing. Akhirnya muli. M memukul. M yang kedua, UMNO ini adalah menipu. Nipu itu saja. Dia tipu rakyat, dia kata dia nak buat, dia tak buat. Ini syariat ni, dia cakap betul lah nak tipu. Orang dah tahu lah, kata dia ni terlibat dalam isu lembu ni. Macam mana nak tipu supaya orang percaya dia menipu ni. Tapi dia jangan nampak. So, ya sekarang ni saya tengok program PRIM ni sebenarnya adalah program untuk menipu dengan menggunakan alatnya ialah harta. Ya, saya dapat satu kata keluar hakim. Dia menyatakan bahawa innal ghaniyya idza takallama bil khata qalu sadaqta wa ma nafaqta muhal. Orang kaya, orang ada duit,
bila mereka bercakap, walaupun cakap itu salah, maka rakyat akan kata betul dan dia tidak berbohong. Tentang set yang ada pada rakyat sekarang ataupun makna ni, apa yang dibuat oleh kerajaan semua betul, apa yang didakwa oleh mahkamah semuanya benar. Benar. Kita ingat apa? Kita terang-terang ni semua ni, kita semua bohong. Itu bila orang kaya bercakap. Bila juga dah bila orang yang dapat 500 bercakap, dia akan berkata bahawa kerajaan benar. Orang yang dapat 500, dia menjadikan bahawa 500 itu membenarkan kata-kata mereka. Kata-kata. Kemudian amal fakir, idza takallama sadiqa qalu kadzabta wa qalu ma qala. Adapun orang-orang fakir, tak duit, bila mereka bercakap, walaupun cakap itu benar, mereka kata, wah, kita tak ada kuasa. Tak ada kuasa di mahkamah ni. Walaupun betul yang kita cakap ni, dia kata, ini dia ni, lembu ni, Rafizi dah buat dah. Ini fakta dia, ini kondominium dia, ada 6 kondominium di Singapura. Ya, dan ada di Malaysia pun ada, dan kita Mas pun ada. Kita cakap tu semua dia kata ini bohong, dan mereka menolak apa yang kita kata. Itu kata saya. Kemudian ya, inna darahim fil mawatin kulliha taksur rijal mahabatan wa halalan. Orang-orang yang punya duit, derham punya duit, di mana-mana tempat, semuanya, maka dia menjadikan mereka ini orang yang hebat dan orang yang ada ikon. Ada duit cakap. Najib dia cakap sekarang dengan duit, maka orang kan hebat. Betul dia punya sekarang ni dah dia naik sikit kan. Dia punya markah dia, Najib dia naik sikit. Sebab dia bercakap dengan duit. Orang yang jahat dia mesti bercakap dengan duit. Kalau dia tak cakap dengan duit, orang tak percaya. Kita ni tak cakap dengan duit, orang tak kira. Bagi pun 10 ringgit, dia pun pilih market, dia makan ringgit. Kita pilih 10 ringgit. Bagi cuma 3 biji. Kita buat jangan yang tu yang kita ada. Waktu baru ni, kita pergiran. Kita pergilah 5, 3 biji. Kami kata tak apalah 3 biji pun ini satu pemberian yang cukup ikhlas. Daripada 3 biji, daripada duit yang halal. Daripada 500, duit mana tu? Kita bayangkan, 500 dia bagi, sedangkan dia hutang tu ada 450 bilion lebih. Dia boleh bagi pula sebagai orang kan? Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan ada hutang sampai 500 ribu. Kemudian dia bagi pula derma ke orang yang bayar hutang tak bayar, dia bagi derma pula. Bukan? Tentu tak kena. Ya? Tentu tak kena. Jadi itu ya. Kemudian Suaya lisan liman arada fasahatan wa yasirah liman arada qitalan. Maka sekarang yang ada bagi kita untuk hadapan orang kaya dan orang miskin dari ini ialah kita kena ada satu senjata, ialah senjata lidah yang dapat bercakap secara yang benar dan ada fakta. Lama kelamaan yang 500 ni akan rujuk balik kepada kita. Itu tuan-tuan ya. Jadi sebab tu M yang kedua menipu je. Kemudian M yang ketiga ni tuan-tuan ialah non-fitnah. Fitnah ni macam tuan Anwar Ibrahim tu kesian. Itu saya Anwar Ibrahim ni kesian. Dulu sampai sekarang itulah fitnah yang dikenakan kepada dia. Semua dah. Kalau ada orang ni tak tahu orang tahu. Fitnah macam-macam. Kita bila kita kawan dengan DAP ada yang dia kawan MCA tu, kita kawan dengan DAP lain, dia kawan dengan MCA lain ya, dia kawan dengan MCA, dia tolak hudud. Kita kawan dengan DAP menerima hudud dan menyokong hudud. Itu beza dia. Tapi dia fitnah kita, pas dan jadi boneka kepada DAP. Baik, tuan-tuan. Jadi kita balik kepada yang kedua tadi, ialah tamkin.
ya, ialah untuk kita nak dapatkan puasa. Kita dapat puasa tu, kita nak ajak orang semayang, kita nak ajak orang zakat dan sebagainya. Maka untuk kita nak tamkin ni, itu yang kita masuk pilihan raya. Kita nak menang. Bila kita menang di Putrajaya, kita menang di Perak, ya, tempoh ni kita dah buat gerak tawan Perak, ya, dan kita buat konvoi dan macam-macam daripada utara sampailah ke selatan Tanjung Malim tu kita dah buat dah. Pergi jumpa orang ramai, pergi ke kedai-kedai, pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya. Kita terangkan kepada rakyat. Kalau kita ada media, nah, bertemu dengan rakyat, turun. Sebab orang-orang dia turun, dia turun dah, pergi tidur umur 4. Zamri pun dah pergi dah, rajin dia mulai Zamri pergi tidur. Menteri Kewangan dia pun naik apa, daripada Kuala Lumpur, Hasan Husni Anazlah ni, dia naik kereta api. Naik kereta api daripada Ipoh pergi ke Kuala Lumpur. Rakyat tengok, oi, dia bagus dah, dia tak naik kereta, dia naik kereta api, dia bagus dah ni, dia jimat semua. Payah nak tengok ni. Wakil datang apa? Datang jemaah masjid buat adil lah ni. Buat Allah ni. Bayang asal buat adil. Bukan bayang asal buat semayang buat adil. Semayang apa tu? Takkan baik tuan-tuan. Mungkin ada foto ke apa, tak tahu lah. Punya adil dan bayang. Jadi balik kita nak dapat puasa. Kita nak bina, kita nak laksanakan hukum Allah. Nak beritahu bahawa wudu ini bukan salib. Wudu bukan salib. Maka kalau kita laksanakan wudu, semua akan datang. Hukumlah saya. Saya mengaku bersalah. Hukumlah saya. Maka ada wanita yang mengaku dia berzina, dia datang pulang tadi. Ya Rasulullah, hukumlah saya. Balik dulu. Ya, aku tak tahu dia buat tak buat. Dia dah besar, dia dah balik hukum yang ya Rasulullah, aku tak ada hukum orang yang tak bersalah. Dia balik, balik dulu saya akan menaikan anak. Dan dia balik datang ya Rasulullah, hukumlah saya, aku dah berzina ni. Tak boleh, kau balik dulu hingga kamu selesai menyusukan anak 2 tahun. Dan dia datang, barulah Nabi SAW menghukum dia. Bila apa nama dia batu yang tak enggang ni kan. Enggang di kaca tu, di kaca biar hati. Enggang lontar. Ketika lontar itu darah berzina dari ini kena pada baju Khalid Al-Walid. Dia terletak, dia kata celaka baju ni darah ni kena darah berzina ni kena kepada baju kuning. Tapi dengar, wahai Khalid, kamu tak ada kata betul. Sebab nilai tawad dia sama dengan nilai tawad 70 orang dia lagi. 70 orang kita tawad baru sama dengan nilai tawad dia. Maknanya tinggi nilai tawad dia. Betul tuan-tuan, kalau kita laksanakan hukum itu, orang tak nak lari. Orang kata, hukumlah saya. Sebab berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sekarang ni, orang dia berzina, dia mencuri dapat, dia tak mahu. Dia kata orang ni pula hang. Kalau hang pada hang duduk, aku kasaman. Dia yang buat. Ataupun lari keluar negara. Habis kita. Orang akan lari. Sudah tidak laksanakan hukum. Tapi kalau kita laksanakan hukum, orang akan datang. Tak banyak pun tuan. Kalau kita laksanakan hukum, taubat orang berdua lah. Ya, ini maknanya kita nak laksanakan di zaman kita sekarang. Kita ikut apa yang pernah berlaku keadilan di zaman Rasulullah SAW. Kita tak nak bayang sebab kita tak berlaku zaman Rasulullah. Macam mana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, kita tak pernah hidup di zaman itu. Kita hanya baca sirah saja. Seronoknya macam mana, Allah SWT. Dan kadang kita sekarang ni yang kecupur, tak bila minyak naik pula, gula naik pula, semua naik pula. Tak bila pula ni orang nak hentam kita, orang nak pergi kita, orang nak sibak asid. Nak buat apa senang ya? Beli asid, sibak. Tapi ubah je. Satu jadi satu dengan satu dah barang. Ambil sibak pun tu. Ataupun bagilah juta-juta kan, hang buat orang ni. Hang buang orang ni. Itu Islam. Pasal rasa tak aman. Itu kita nak rasa aman. Macam mana zaman Rasulullah tu, tak ada panah.
dapat nak bayangkan keadilan yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi tuan-tuan, kita kena bekerja untuk dapatkan kuasa. Kita doa betul, jentera-jentera kita ni, kita pun dah ada nampak ni, kita nampak sikit kemenangan ni tuan-tuan. Ya, kita doa. Jangan contoh yang malai-malai tu, yang balik tidur tu, tolong. Paling tidak sign check. Bekerja secara cek, tahu tuan-tuan. Video ni tu dia, dua batu ni. Dan aku lah, aku tak lah kemiang sebagainya. Okey, 200 pula. Dan 200 bekerja secara cek. Boleh tuan-tuan buat bekerja secara cek. Sign check bagi 200 ini, 200 ini. Cukup lah. Tuan-tuan tak mampu nanti,